dengan duit mereka, dengan membeli apa tanah yang sedikit ada kepada orang lain rumah. Kalau dia beri harga yang begitu tinggi, tentulah mereka akan jalan. Saya datang dari Alota. Di Alota ada satu jalan yang bernama Pekan Melayu. Dia dinamakan Pekan Melayu kerana dulu kedai-kedai di situ semua Melayu. Tetapi kerana ditawar harga yang cukup tinggi, hari ini tak ada pun satu kedai miliki orang Melayu. Jadi kalau orang Melayu, kita boleh marah kepada orang Melayu. Tapi sebagai wakil orang Melayu, kita mesti jaga kepentingan orang Melayu supaya tidak terlalu merosak prestasi mereka. Bukan tidak nak ambil hak orang lain, tidak. Itu tak ambil hak orang lain, orang Cina, orang India di Malaysia ini. Sebab itu orang yang terkaya sekali di Malaysia ini adalah orang berhormat. Nama dia Robert Koch. Dia Melayu. Robert Koch. Ada lagi orang lain nama Robert Koch. Tapi dia yang terkaya bergila-gila lagi. Yang kedua saya adalah apa nama Ananda Krishnan. Hukum Melayu juga. Kita tak berada ini lagi. Kalau mereka dapat kekayaan ini, dan mereka adalah rakyat Malaysia. Kadang-kadang kita berbangga juga dengan mereka. Tetapi kita juga ingin supaya kita tidak terlalu rendah kedudukan kita. Menjadi tanggungjawab wakil-wakil kita yang dipilih oleh kita untuk mempertahankan, untuk menyelamatkan kita. Kalau wakil kita cuma pilih-pilih, kalau kita buat macam ini, buat kita tak pilih kita jadi menteri, tak pilih kita jadi wakil rakyat. Orang betul dia lagi. Kita berikan orang Melayu ini, kita jaga buat kita. Inilah yang akan membawa kecelakaan kepada orang lain.